Assalamualaikum guys. Ini aku nak masak Maggi goreng untuk anak aku. So kita panaskan kuali dan panaskan minyak. Sementara tu kita tunggu sekejap. Kita test dahulu minyak panas tak. Okey, minyak dah panas. Okey, sekarang kita masukkan bawang putih 3 ulas yang telah diiris, dan juga bawang besar. Guna bawang besar lah. Okey. So kita kacau sehingga dia naik bau. Pastikan jangan hangit bawang. Jangan sampai hangit lah. Okey, kita kacau sehinggalah ada naik bau. Kemudian kita masukkan perencah Maggi. Perencah Maggi aku letak dalam dua paket setengah. 2 paket setengah, baru ada rasa lah. Tapi jangan banyak sangat. Aku nak buat 4 bungkus Maggi. So aku masukkan dalam 2,5. Kemudian kita kacau sehingga sebati, bagi ada naik bau. Rasa-rasa jangan sampai hangit lah. Okey, agak-agak dah menarik tu, dah ada bau. Kita masukkan air sedikit supaya tak hangit lah. Masukkan air sedikit supaya tak hangit. Kita kacau lah seterusnya ya. Kemudian kita masukkan batang sawi yang telah dipotong. Yang ni kena masuk awal lah, supaya yang ni keras sikit batang sawi ni. Jadi kita akan masukkan awal supaya dia cepat masak dan lembut lah. Okey. Okey, kita kacau lagi sampai dia naik nampak pecah minyak. Okey, kemudian kita masukkan fish cake yang telah dipotong. Ini terpulang pada korang lah, sama ada korang nak masukkan udang ke, nak masukkan ayam ke, ikutlah. Yang ni aku buat apa yang ada dalam peti ais je. Okey, aku masukkan fish cake dan kacau lah. Kacau sampailah sebati. Kemudian aku masukkan air sedikit. Ni aku dah masukkan air ni sebab nak masukkan Maggi lah. Okey, nak masukkan Maggi. Sebab Maggi ni aku tak celur dulu kan. Selalunya orang celur dulu Maggi kan. Sekarang ni aku tak celur, aku masakkan sekali je. Tapi aku tambah air lah. Masukkan air. Okey, sekarang ni kita masukkan Maggi yang keras tu. Aku masukkan untuk 4 bungkus. Okey, kemudian aku masukkan sayur siap. Masukkan sayur kan, sawi. Tadi batang, ini daun dia pula. Okey, masukkan daun dia dan tutup. Okey, kemudian 5 minit kemudian kita buka balik, kita tengok. Okey, dah menggelegak. So kita kacau sikit lah. Kita kacau, godak. So masih lagi lah. Masih lagi Maggi tu keras. Okey, tak apa, kita kacau dulu bagi sebati kan. Ada lagi tempat-tempat yang keras. Kemudian kita tutup kembali. Tutup. Kemudian kita buka balik. Okey, kita kacau lagi. Maknanya Maggi kita dah lembut. Okey, bila lembut senang lah. Senang kita nak kacau. Okey, so kita masukkan telur 2 biji. Tambah perisa. Terpulang lah. Nak letak berapa biji. Saya letak 2 biji. Kemudian kita kacau sampailah sebati semuanya lah. Okey, sebati semuanya. Kita kacau lagi sampai sebati. Nampaknya okey, dah siap. Okey, so kita masukkan dalam pinggan. Okey, kita cedok baru letak dalam pinggan.
Okey. Simple je nampak. Simple, tapi rasa dia memang padu. Okey. Ni dah siap Maggi goreng simple tapi padu. Okey. Okey. Ni anak aku dah try. Bismillah. Apa rasa? Memang padu. Mantap. Terima kasih guys.